So Assalamualaikum, selamat pagi guys. So hari ni abang nak ride ke Cameron Highland. Tapi sebelum abang nak teruskan video ni guys, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini. Hai korang, sama Abang GQLC. Seperti biasa di channel abang ni banyak mempaparkan tentang pemotoran, review part dan aksesori blog, dan abang juga ada share beberapa tips untuk YouTubers bermula guys. So kebetulan pagi ni kita orang nak ride ke Cameron Highland. Tapi sebenarnya apa yang abang nak cerita kat korang, abang dah agak lama tak buat video guys. So abang banyak fokus untuk buat short video sebab kekangan kerja lah. Sebenarnya last abang ingat video masa bila masa tahun baru adalah video terakhir, dah lebih dekat sebulan lebih tak buat video. So ini adalah video, boleh dikatakan video pertama pada tahun 2026. So terima kasih kepada korang yang masih terus support abang dan terus menyokong untuk abang berkarya dalam industri YouTube ni guys. Ni guys, so jom abang share dekat korang hari ni ride dengan grup BMW S1000 RR Northern ataupun Utara guys. So adalah sebahagian motor-motor lain juga santun kita orang untuk ride kali ni. Jom guys. Okay guys, so mostly yang join kali ni adalah motosikal BMW CBR pun ada. So kita tengok lah kan, semua gen BMW ada, Suzuki ada, Kawasaki pun ada, MV Agusta pun ada, dan kita harap ada sebiji lah lagi ikut Ducati. So sekarang 3 1 2 3 4 5 6 7 8. So lebih kurang sebenarnya dalam 15 ke 17 orang. So masih ada lagi yang tak sampai. Rasanya kita tunggu sekejap guys. Nanti bila dah sampai nanti kita orang akan update semula guys. So alright guys, second RV kita berada di Petronas Sungai Perak. Semua top up. So motor abang dapat masuk dalam 20,000. Weh, tayar pecah weh. Meletup, kedebung. Tayar lori pecah kan. Buat tu bunyi dah. So hari ni kita ada lebih kurang berapa belas biji kan. Nanti abang update nanti. Belas biji lah. Ada yang lewat juga, ada yang nanti jumpa dekat sini, ada jumpa dekat Simpang Bulai. So apapun, nice ride ni guys. So selepas checkpoint ni kita terus ke Simpang Bulai, Petronas Simpang Bulai, refill sekali lagi, lepas tu terus naik dekat atas Cameron Highland. So nanti checkpoint seterusnya bakal update kat korang. Mesalah baru sampai guys. Okay guys, so member kita Syukri motor dia breakdown, so dia towing. So orang balik, so yang lain semua dah motorbike dah. So abang motorbike kita nak naik ke Cameron Highland. So jumpa korang kat atas nanti guys.
Apa jatuh? Apa itu? Tengah. Tuan pergi So guys, ada sedikit motor overshoot masuk lautan ya. Alhamdulillah rider selamat. Rider selamat guys. Tapi itulah, jalan ni memang agak bahaya jugalah guys. Abang tunjuk korang. So ni corner ni. So datang corner straight terus guys. Straight terus masuk lautan. Tak laju pun dalam ingat dalam 1.3 1.4 macam tu. So sekarang ni kita orang semua take 5. Take 5 dulu guys, nanti kita sambung. So alhamdulillah guys, sampai dah dekat rumah. So bila sampai ni keadaan cuaca, kalau korang tengok ni dah memang gelap guys. Dah macam nak hujan dah ni. Tapi sepanjang balik daripada Cameron Highland memang cuaca panas gila guys. Cuaca panas gila. Cuma apa yang abang nak share dekat korang, mission ride kali ni gagal nak naik sampai atas sebab kawan-kawan abang bike dia orang ada problem sikit lah. Macam bike Syukri tu, masa kita orang exit Simpang Pulai punya tol, bike dia suddenly macam ada knocking dalam enjin dia. So kita orang buat kepala tahu je lah semua. Ada cakap teped, ada cakap valve, ada cakap macam-macam lah kan. Jadi itulah kawan-kawan, macam itulah sembang-sembang kan. So motor dia tak dapat teruskan. So kita orang surrender motor dia dekat Petronas Simpang Pulai. Petronas yang akhir sebelum naik dekat Cameron Highland tu kan. So lepas tu kita orang pun dah duduk chill-chill, makan roti, minum-minum air. Lepas tu kita orang pun decide nak gerak. So dia pun dah call towing, Abang Zuri akan datang ambil motosikal dia. So kita orang pun teruslah untuk naik ke atas. So bila sampai bukan separuh lah suku jalan, sebiji lagi kawan abang overshoot guys. Turn sebelah kiri dekat dengan sungai. Abang tak ingat lah turn apa tu. So masa tu mungkin beberapa faktor lah. Jalan basah, hampir-hampir kering lah macam lepas hujan. Mungkin pagi tadi hujan dekat Cameron, jalan sedikit basah. Lepas tu kawan abang ni brake dia ada problem, macam brake dia kosong lah. So bila brake kosong, waktu sebelum sampai turn dia nak tekan tu, brake tu dah kosong. Lepas tu dia angkat motor pergi straight lah. So bila pergi straight tu masuk lautan dan dia terpelanting lah hampir ke tepi sungai.
Tapi apa yang abang rasa bersyukur sangat sebab pertama sekali dia tak langgar divider. Yang kedua dia tak ada kereta datang arah bertentangan. So dia lepas daripada langgar kereta ataupun motor di jalan bertentangan. Dan nombor 2 divider. So betul-betul celah divider dia masuk. So kalau dia langgar divider pun abang rasa mungkin akan mengakibatkan dia punya kecederaan akan lebih parah lah abang rasa. So bila dia masuk dalam hutan tu, dia terlanggar paip, motor dia terbang. Bukan lawak lah ni guys kan, tapi ni realiti lah depan abang kan. So dia terpelanting. So bila terpelanting, motor jatuh kat situ, dia pun safe lah, tak kena pokok dan sebagainya. Dan dia melonsor turun, tapi taklah sampai ke tepi sungai tu kan. Cuma abang melawak dengan dia, kalau jatuh kat sungai tu kan kena baham dengan buaya pula, satu masalah pula kan. So abang pun cepat-cepatlah berhenti motor sebab abang belakang dia. So bila abang berhenti motor, abang pun jerit nama dia. Abang jerit nama dia 3-4 kali, lepas tu dia menyut. So syukur sangat, thank God. Bila dia ada suara, so abang tahulah yang ni tak adalah serius. Abang tanya okey ke tak okey, dia cakap semua okey. So dia bangun dan kita orang angkat motor. So kawan-kawan abang lain pun semua berhenti di sebelah tepi. Kita orang tolong angkat motor dia, buat naik daripada gaung tu, naik ke atas, dan motor dia boleh start. Dan tapi ada sedikit kerosakan minor lah yang berlaku. And then kita orang gerak ke Petronas balik dekat Simpang Bulai. So dah kebetulan Syukri motor dia rosak quarter wing. So sebiji towing tu naiklah 2 biji motor. Jimatlah dia orang boleh collection kan, kongsi-kongsi duit, naik 2 biji motor. So itulah cerita dia guys. Pengalaman hari ni ride. Sebenarnya abang ride hari ni dengan grup BMW S1000 HP4 Utara Noden. Kita lebih kurang dalam 13 ke 15 biji macam tu. So ini antara ride pembukaan 2026. Tapi apa nak buat dan apakan daya, kita mampu merancang, tapi perancangan Tuhan itu adalah yang lebih baik. Mungkin itu yang terbaik untuk kita untuk tahun ni. So apapun kita orang enjoy, dapat panaskan enjin, dapat jumpa kawan-kawan, dapat makan sekali, cicil tengok motor kawan-kawan kan. So benda-benda tu pun dah cukup rasa puas untuk kita ride. Dan untuk motor abang pula guys, ada juga kemalangan kecil berlaku kat motor abang. So abang share dekat korang, jom. Guruh dah guys, dah guruh dah. Nampak hitam. Hujan pun okey lah, panas guys, panas, tengok gelap kan. Alright guys, so ini abang punya motor. So memang best sangat hari ni, dapat panaskan enjin, ride dengan kawan-kawan. Majoriti dia spesies BMW lah. Selain daripada BMW juga ada juga spesies-spesies lain seperti Suzuki GSX 1000, kita ada CBR, kita ada Kawasaki Z10R, kita ada MV Agusta, dan K46, K67, semua join lah. So model pun ada sampai model 2024 pun ada, 25 pun ada. So memang best sangat. So apa abang nak share dekat korang hari ni, bukanlah abang nak share tentang motosikal abang ni sajalah, abang walk around kat korang. Hari ni punya ride memang best guys, memang best. Tapi tadi dia orang potong abang, suruh abang berhenti kat tepi. So korang nampak tak apa dia? Okay, abang punya slider ni guys, slider abang tu jatuh guys. Aduh, mungkin vibration lah, vibration yang terlalu kuat. Mula-mula abang nak buang ya, lepas tu dia orang cakap boleh lah buat balik kan, kenapa nak buang, nanti nak cari kan susah. Tapi abang rasa benda ni, abang punya slider ni memang tak ada jual asing-asing lah guys. So sekejap cuba ambil tengok boleh tak tengok. Okay. So inilah dia punya barang lagi benda lah tengok. Kaki ni tak ada. Baru tunjuk ni mana ada. So oi, dekat pula guys.
Okey. So satu skru, kalau korang tengok kat sini ada skru, belah sini skru tercabut. So apa yang jadi? Okey, nampak Sini skru, satu ada skru lah tu. Lepas tu tadi benda ni Allahu Akbar. Okey, dia duduk macam tu. So belah sini tercabut guys. Bila tercabut, tadi benda ni dah duduk macam ni. Duduk macam ni. Roda 3. Jadi roda 3. Kan? Nampak macam roda 3 guys. So nasib baiklah. So dia orang beritahu kat abang, kata abang punya slider tercabut. So berhenti tepi jalan. Tadi memang abang cabut, abang nak buang benda lah ni. Tapi dah memandangkan dia cakap. Tapi abang tak pastilah. Memang mungkin tak ada jual sebelah. Tak apalah. Tapi macam rod ni kan besi ni semua susah nak cari. Dan yang ni boleh jugalah buat spare part. Kalau nanti abang beli ganti tu rosak ke sebagainya. Evotech punya barang ni memang agak nice finishing dia guys. Dan kualiti dia agak bagus. Dia orang cakap nampak dekat mana benda tu jatuh. Tapi untuk safety purpose abang cakap tak payahlah patah balik untuk cari benda ni. Kan tak apalah, benda ni boleh beli balik kan. Keselamatan tu yang penting. Dia orang cakap benda ni pun terpelanting ke tepi jalan. So abang pun rasa macam bersyukur sangat. Kalau terpelanting nanti melambung gedang kereta orang, tak pasal-pasal pula pecah cermin. So abang nampak dah lepas ni abang mungkin kena berbual Loctite untuk skru ni. Memang agak bahaya jugalah. Dan kalau korang tengok kat bahagian depan pun ada juga benda alah ni kan. So bila ada benda ni abang rasa macam kena letak jugalah. Tak boleh simply macam kita nak kunci macam tu ya. Pasal bila keadaan vibration tu, abang rasa dia punya getaran bila kita pandu tu, dia lama-lama dia akan longgar lah. So better yang ni sebagai satu pengajaran dan pengalaman. Lepas ni next kalau korang nak keluar pun, make sure korang ketatkan apa-apa skru yang ada kemungkinan boleh tercabut guys. So guys, abang rasa itulah sedikit perkongsian abang hari ni. Tak banyaklah konten yang abang dapat sajikan dekat korang. Sebab tadi kita orang makan pun dalam bau bumbung panas-panas. Aduh, tak tahulah nak cakap, memang panas sangat guys. So hari ni macam biasalah. Allahu Akbar. Sekejap. Abang pakai arm sleeve guys. Pakai arm sleeve Rock Bros. Walaupun kau nampak pakai jaket, abang still pakai arm sleeve kat dalam. Sebab nak halang daripada UV protection, UV punya kesan lah nanti dekat tangan kan. So sebab sebelum ni memang habislah hangus tangan guys. Sebab tak pakai handguard kan. Balik-balik orang rumah pun bising apa ni handguard berlambak-lambak tak pakai kan. So apa abang buat hari ni, abang pakai handguard. Abang pakai handguard daripada Rock Bros, glove daripada Rock Bros. Kalau korang tengok, mana nak tunjuk kat korang, boleh nampak kasut juga daripada Rock Bros guys. So abang memang rasa macam comfortable lah menggunakan produk daripada Rock Bros. So guys, itulah sedikit perkongsian abang untuk korang hari ini. Bagi korang yang baru singgah kat channel abang, abang nak ajak korang untuk follow abang dulu di semua platform sosial media, di Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok. Dan kalau korang baru jumpa channel abang, abang nak ajak korang subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notification setiap kali ada video-video terbaru guys. So sampai jumpa lagi guys di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.